Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Zakar Fitri bin Anwar Bakri. Nombor metrik DB12501. Ingin menyampaikan sebuah topik. Saya ingin bertanya kepada pihak anda. Apakah itu kemerdekaan? Adakah anda tahu apa itu kemerdekaan? Adakah anda merasai kesusahan, kepayahan seseorang serta kumpulan yang telah lama memperjuangkan kemerdekaan ini sehingga mencapai kemerdekaan? Jadi, dalam video ini saya akan membentangkan dua bahagian besar, iaitu kemerdekaan dan pasca kemerdekaan serta undang-undangnya. Jom, mari kita sama-sama mengulas topik ini. Mari. Jadi, untuk bahagian yang pertama, saya ingin membuat kesimpulan daripada program ceramah kemerdekaan Malaysia Madani yang telah saya hadiri. Berdasarkan kepada ceramah itu, saya dapat menyimpulkan bahawa kemerdekaan bukanlah sesuatu yang mudah. Kemerdekaan adalah sesuatu yang sangat susah untuk didapati dan memerlukan toleransi antara semua kaum, termasuk kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Dan semestinya permintaan untuk mendapat kemerdekaan daripada pihak penjajah, terutamanya pihak British, sangatlah susah. Kita seharusnya bersyukur kerana nenek moyang kita bersusah payah serta merasai penat lelah untuk mencapai kemerdekaan. Hal ini seharusnya kita semati dalam diri kita supaya kemerdekaan ini tidak sia-sia dan dapat dijamin untuk anak cucu kita pada masa hadapan. Seterusnya, saya akan membincangkan tentang ceramah yang kedua yang dibentangkan oleh pihak Polis Diraja Malaysia. Kita saksikan seterusnya. Okey, jadi untuk penjelasan serta kesimpulan bagi ceramah yang kedua, iaitu ceramah bersama Polis Diraja Malaysia berkenaan undang-undang serta salah laku jenayah. Jadi pada pendapat saya, ceramah yang diberikan adalah sangat baik serta memberikan info kepada kita bahawa kesalahan jenayah yang berada di Malaysia memang patut dihukum dengan adil serta diberikan denda dengan saksama. Jadi undang-undang seharusnya digubal memastikan ia selari dengan zaman dari semasa ke semasa, demi memastikan bahawa Malaysia ini sentiasa simbolik dan sentiasa progresif dalam hal ehwal undang-undang serta peraturan dalam perlembagaan. Jadi untuk kesimpulan daripada dua ceramah yang telah saya hadiri, saya dapat menyimpulkan bahawa kemerdekaan itu haruslah kita jaga dan haruslah kita sayangi untuk masa akan datang. Kita seharusnya bersyukur bahawa nenek moyang kita bersungguh-sungguh untuk mendapatkan kemerdekaan, dan kita seharusnya beriltizam serta bersungguh-sungguh untuk menjaga kemerdekaan yang telah diberikan ini. Dan juga kita seharusnya memastikan bahawa setiap undang-undang dan peraturan yang telah digubal oleh kerajaan dan Parlimen Malaysia haruslah dipatuhi agar negara kita sentiasa aman dan sentosa. So, jadi dengan itu saya akhiri video saya ini dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat sejahtera.